Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir awal sikit lah pada hari Jumaat yang mulia ni, hari penghulu segala hari. Walaupun kehadiran kita buat masa ni maknanya telok pun jadi telok pun nak ambil kambing apa nama weh. Tuan-tuan yang main ke 12 tadi mungkin dapat ayam bapak apa pahala ada lah. Kalau main dekat-dekat macam ni telok saya pun tu boleh nasib baik juga dapat telok tidak tahu. Jadi kebiasaan tu seorang tu macam mana dia nak datang sembahyang, lebih kurang macam tu lah. Kalau pergi ke Mekah kan apa semua pun kan rajin nak sembahyang, tak sembahyang jemaah payah nak jemaah. Kalau dia main sembahyang jemaah pun dia duduk, kerana duduk kat belakang selagi dia nak caw apa tu senang caw pasal atas kebiasaan macam tu lah, atas kebiasaan. Jadi kita nak latih diri, nak dapat orang panggil apa, orang tak bahasa Arab kata tarbiyah ni mana didikan, asuhan mak bapak duk tunjuk dia bila kecil je macam tu. Malangnya kita ni masa anak ciri-ciri ikut kita ikut dah. Bila dia besar sikit, kalau rendah mungkin dia ikut lagi. Bila main kalau menengok dia dah ada kawan-kawan dah. Bila-bila lagi kita pun dah beli motor kat dia, kita pun segan habis hantar kan beli motor lah sebiji kat dia, kaki panjang je. Tu yang saya duk parti dalam apa masyarakat kita gitulah. Tak kata siapa lah, siapa nak payah kan, siapa yang nak payah, semua orang nak senang lah, nak senang, nak bebas, tak mau orang duk boleh tiap kat dia, begitulah. Dan kita tengok dalam keluarga kita lah, anak-anak kita begitulah. Tua-tua ni kalau boleh tidur atas katil tu, kita kata besar lah, katil besar tidur seorang, nak unjuk nak selang ni apa senang, lagi senang kan. Pasal senang daripada duduk gini. Jadi macam mana kita nak balik kepada kembali yang asal. Budak-budak kecil kan, masa adik-beradik kata main sungguh mesra, tidur pun sebilik apa, kata duduk sekali makan sekali, walaupun berkeli tu dia ada kan anak-anak tapi dia boleh duduk tu dia macam 3x3 apa dia boleh duduk sekali tu. Bila dah besar nak duduk tu kalau duduk tu alhamdulillah, kita nak bagi dia duduk macam tu je nak main masjid duduk tertib elok. Payah kalau kita nak buat tu kawan, payah pun duduk fikir tu. Kita ni dalam semayang berjemaah ni bukan sekat nak semayang tu saja, tapi sepah semayang tu ramai tu kita ambil dapat sepah semayang tu. Jangan kita berubah tempat lagi, biasanya duduk situ lalu astagfirullahalazim apa semua tu, baca ayat kursi apa semua duduk tu dalam keadaan dah lah duduk tu rapat-rapat, memang merimaskan kan merimaskan, tapi dia tak bagi kita bukanlah wajib. Saya kata apa tak buat tu pahala semayang tak ada, semayang habis dah cerita ni cerita lepas semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah habis dah sah. Kalau tak sah tu ikut dia punya kesempurnaan dia semayang. Tapi apa yang berlaku selepas lepas semayang tu, Allah Ta'ala suruh macam mana, Nabi suruh macam mana, dan apa ganjaran-ganjaran dia. Tuan-tuan ni wasan tahu ganjaran-ganjaran dia tu. Tapi itulah kita rasa aku duduk lenguh kat mana pun nak lari. Termasuk lah saya biasa sembang dengan kawan, kita tu imam pun lepas tu bersila tu saya pun tak kata apa, saya apa bersila
Pak Tuan, dia kata dah lah sat nak bersila pun Pak In punya tak ada empur lagi bersila dah. Sedangkan panduan-panduan tu ditunjuk, dia kata itu sunat saja, itu yang banyak abuhnya sunat saja. Kadang-kadang siapa tak pergi mayang ayah, mayang ayah kau uji pandai jawapan tu, hak ni pandai macam tu lah. Jadi diperumpamakan apa ni orang Islam ni antara satu sama lain seperti satu jasad, jasad yang satu. Diperumpamaan kata semua orang Islam ni duduk dalam satu badan saja. Kalau gigi sakit, biar pergi yang mampu pergi kacau apa, tapi semua tu tak boleh nak apa ni tidur sana, sakit gigi sikit sakit, kaki tak, perut tak kan. Jadi pasal apa? Ramah dia macam tu lah, tapi tak jadi macam tu. Hanya pasal jadi bila habis mayang, dia pun tengok lompat duduk belakang lah, selesa kan. Rumah macam kalau selesa suka dah nak unjuk mana ke apa kan. Jadi itu masih berlaku tu lepas mayang. Hak sebelum mayang pun kita kata saf pak wah lu saf apa hang saf lah. Dia lambat. Satu lagi saf dia duduk tunggu orang mai, dia tunggu tu siapa nak mai. Lalu telah ni dia kira siapa nak mai, dia tu sendirilah. Kalau dalam tentera macam semacam lah, dia tunggu kan, dia kata ni kan tempat aku, nak sekeh pula. Tak tahu Pak Din lah polis kan begitu lah, kata dia tak, kawan tu tak main, bagi kosong aja. Mana boleh kosong, kena rapat dah. Tu dia cerita dah. Kita duduk soft tapi tak ada siapa pun, duduk tunggu orang siapa nak main belakang mana. Dulu masa Ustaz Fahmi apa Al-Raham kan, jadi majlis petua apa semua, dia buat contoh, kata orang dulu ni dia suka duduk tak kipas. Dia duduk tak kipas tu, dia tak mau pergi mana lah, soft pamai buat pasal dia kipas. Tapi law dengan dah berubah ke ikon memenuhi ruang ni, sejuk orang dah. Atas dasar apa lagi dia tak mau main duduk rapat ni, atas apa? Seolah-olah dia nak macam tak suka seperti mana yang ditunjukkan Islam, supaya bersatu padu tu. Rasa tak selesa, bukanlah ada benci, tapi tak selesa. Dalam keadaan tertentu ada juga ada rasa benci. Tengok janggut kau tu panjang sangat, misal contoh malas tu serban dia tu, ekor tu sama panjang dengan fikiran dia macam-macam dia kata kan. Jika kau nak ikut orang kata jenuh orang kita kan, dan kadang dia tak mau pergi surau, dia tak mau pergi masjid. Pasal apa? Dia tak kenal dengan tu imam ke ejan kuasa ke apa. Dia tengok kawan tu yang ruginya siapa? Dia juga lah. Surau pun tak pergi, masjid pun tak pergi, semua ada benci semua. Jadi seakhirnya dah sembahyang di rumah. Dia kata tu pun aku sembahyang juga. Tak payah lah. Kalau dia buat fikiran macam tu, jadi payah lah. Jadi payah. Jadi boleh sembang saja lah. Aku buka minda macam mana tu. Sesengah apa tok guru mai dak sembang di sini, mai sembang, mai duk mengajak kita, suruh kita telah tak larat tak mana dah dasar, jangan duk pergi ke belakang lagi. Saya tengok ada dah beberapa orang yang macam tu lah. Sampai tahu mana apa kan? Apa Allahu la ilaha illallah, ayat kursi. Sampai ayat kursi Allah Hakim dia pucau pergi belakang. Katanya kau boleh dah tu pahala dia tu. Boleh dah lah. Dengan tak nampak Assalamualaikum dia kalau lompat. Bukanlah kata mayang tu tak sah, tapi adab dia tu, adab dia di dalam kita mayang berjamaah ni, adab mula-mula, kemudian adab akhir. Jadi kalau subuh tu kira okey lah, subuh boleh buat lah. Jangan sampai nak masuk dia pun main-main di duduk depan. Ada kita kumpulan tu main duduk depan lah. Berlainan dengan jemaah ni, kadang-kadang dia main-main duduk sandak belakang. Dia tak faham ke ataupun tak apalah, aku main kau duduk di mana pun dia kata sejuk macam tu lah. Macam tu pula
tengah-tengah tu aku tak boleh masuk dalam, sejuk, dia duduk luar. Itu kes-kes terpencil orang kata. Kes terpencil tak apalah, jangan jadi kebiasaan kita. Kebiasaan ni tak elok. Tak elok siapa. Kita main-main dah, peluang tu ada dah. Orang lain macam kutip wadrian dapat 2-3 bakul, kita dapat setengah bakul, ada 10 biji. Siapa yang dapat sikit? Pasal itu main sama dia. Kenderaan sama, main dengan motor belakang, jadi dapat sikit. Tapi hal tu nampak di mata orang pakat berebut pakat berebut. Tapi yang ni bahagian-bahagian ibadat apa ni kita tak nampak. Jadi kita apa sila tu sila pergi depan dia duduk belakang sikit tak apa. Jadi di segi adat kata baguslah dia ni kan, mengutamakan apa orang lain kan, mengutamakan orang lain tu dapat pahala lebih. Tidak dalam sembahyang. Jadi hari ni nak ambil adab-adab makmum ketika solat makmum ke imam tadi sama kita tengok tadi makmum ke makmum saya dah tengok tadi. Begitu jugalah adab-adab ni pun Jadi kalau orang pergi rumah kita Pak Syekh Sa'ad kalau orang pergi rumah dia ada dia kata utamakan tamu lah, bagi tamu jadi imam. Salah yang qadanya Pak Wan tuan rumah sahibul bait dia panggil. Gitu gitu tak dia kata kita tengok kawan tu bagus memanglah jadi lebih dari kita sikit, kita tak apa. Saya duk jadi selalu dah selalunya macam tu lah. Saya bukan juga saya jadi selalu lah Tok Guru naik jadi rupa-rupanya tu tak apa nak betul tu utamakan kepada yang pada tuan rumah. Kemudian susunan makmum ni selalu jadi masalah. Kadang-kadang budak pun nak main duduk depan dan sebagainya. Ada budak yang boleh duduk, yang dia dah balik dah, mau mayiz apa semua tu boleh duduk kan. Boleh dia ambil susunan sini lah, susunan makmum. Kalau makmum hanya seorang saja, hendaklah dia berdiri di sebelah kanan imam. Kanan imam maknanya di sebelah kanan ni, faham? Tuan-tuan biasa tengok kan, kaki dia ibu kaki bertentang dengan tumit imam. Belah mana? Kita duduk belah kanan. Duduk belah kiri nya lah, boleh lah kiri pun. Duduk di sana boleh tu. Imam duduk tadi, kita duduk 5-6 langkah depan, 5-6 sah tak? Sah, tak ada masalah kata hak kita. Tak sah pula, sah. Duduk belakang tu boleh, tak imam sini Dan kadang orang yang sakit yang tak kursi, dia tak puas hati, dia duduk tepi kan. Sakit dia kata tak sah benarnya sah kan, sah, tapi kita tak puas hati, diheret kursi imam duduk kita imam ni kan. Baguslah bukan tak bagus, tapi saya takut ganggu orang kan. Sebab tu di Masjidil Haram dia ada buat apa kawasan khusus kan. Pasal ni semua orang-orang berkursi misalnya, dia tahu siapa tak sambung dengan orang lain. Dia sambung tak sambung, mana dia sah. Di segi itu lah, di segi kesusahan, kepayahan, darurat juga tu mana dia kalau dia nak tarik kursi mai jenuh lah kan. Tapi saya kata ni orang nak marah, lepas tu ada marah dia kata aku dah lah ni nak pahala besar apa dia payah dia cerita serta yang hak betul kan, hak betulnya macam tu, bukan kata tak sah. Jadi macam tadi dah, kalau seorang dia duduk belah kanan imam, kanan imam tak mana ada bicara. Yang kedua, kalau para jemaah itu berdiri dari sebelah saf, termasuk lelaki, perempuan dan kanak-kanak, ni ada 3 ni, ada lelaki, ada perempuan, ada kanak-kanak. Ni tak cerita ni. Kalau 2 orang macam mana? 2 orang tu seorang kan. Kalau 2 orang
kebanyakan orang dia tarik main belakang kan, Allahu Akbar, dia tahu lah. Setengah-setengah tu dia pergi tak dampor ke, dia pergi pegang bau apa kan. Ni tu imam, makmum masa lagi jatuh gelas ni pecah lah makmum sini, atau pokok ni lah, imam duduk di kodo, makmum main ni, makmum main kena duduk tepi ni kan. Kerana dia nak beritahu makmum, dia nak beritahu imam lah, kata aku nak imam dengan hang ni, main-main tu tepuk lah, lah itu macam mana tu, haram tu, kacau orang tengah duduk semayang, kita pipuk, kita bukan semayang lagi ya. Di cara yang betulnya takbir dah duduk begini, dah tu imam beritahu dah ni main ni nak tumpang aku semayang biasanya begitu, dia tahu kan main ni. Tapi tak rasmi lah, bila dia kata Allahu Akbar, tahu dia dah lah tu. Tapi kita nak bagi kukuh lagi, kata Allahu Akbar, dia kata apa masa tu baru kita lah quit dekat bawah, sentuh sikit baru tu. Itu dalam keadaan kita dah takbiratul ihram, kita pun semayang, dia pun semayang, barulah tak apa sama-sama tak batal dah, tak berdosa lah. Sama-sama ni seorang duduk luar, seorang duduk di dalam semayang, seorang luar, dia pegang lah. Tu apa tu, tujuan main ni nak dapat pahala, 27 legenda lah apa potong markah lagi. Yang ni kena ambil perhatian lah. Benda-benda begini kadang-kadang ibu bapa di rumah lah yang ambil peranan penting, beritahu anak-anak. Kadang-kadang kita tahu pun tak ada anak kita kan, bakat kat mayang masing-masing terutamanya ada yang ada macam ni, ada setengah tu duduk belakang terus berada ni, duduk belakang siapa duduk belakang kan, mana dia tumbik tu imam tu sama dengan ibu jari makmum kalau dua orang main sini, ada setengah kata dua orang main sini, seorang lagi jauh apa pinggir sebenarnya ni, tapi jarang berlaku maksudnya kita. Kalau dua tu makna dia seorang ke medok belakang ni, dua-dua tu akan gerak ke belakang, dengan dua langkah lah, dua-dua lah, jangan buat tiga batal. Pergerakan kita ni bila dibenarkan banyak dua kali Jadi kalau buat 100 kali pun tak apa, 2 dia berhenti. Sekali buat 2 pula. Semayang sana, semayang belakang, bertemu belakang, tahu nak salam duduk tangga boleh kalau pergerakan itu dua berhenti. Adalah seolah-olah macam tomak ninah juga lah kan, berhenti tu. Sekali 2 pula, macam mana tu yang biasa lah. Kalau dia lompat tadi, dia nak pergi cepat, dia masa dia gostan dia betul dia buka tu janganlah macam tu. Patut padan lah. Kalau kita nak campak nyamuk tu kan terkenal kan, skor kan, tapi tengok dia hantam tak padan dengan nyamuk tu. Memang dia hangat hati kan, tapi patut padan lah. Jadi langkahan itu pun patut padan kalau dua orang. Jadi dia cerita dalam buku ni, kalau mai ada lelaki ada perempuan, maka hendaklah saf pertama terdiri pada makmum lelaki, makmum dewasa lah, dia dah balik apa semua ni. Kalau nak ada yang lelaki budak-budak perempuan, budak lelaki pun yang dah setiap kata dah masuk dalam tengah lah aku dalam tengah lah. Kalau rendah ni ada lah yang aware pada kan tapi kalau dia 1 je 2 tu dia tak berapa nak ni lagi Kalau dia main pun dia khusyuk macam mana pun, saat dia nak garu kot tu, saat dia nak pusing kot tu, mengganggu jemaah orang tua ni. Dia kata siapa suruh hang tengok, yalah tu depan mata kan kita tak tengok. Macam sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang yang tulis macam-macam di belakang kan, di baju T tu tulis macam-macam, dia kata tak apa seorang tengok. Bukan masalah hang tengok tak tengok, tapi pakai tu biarlah berpadanan nak main masjid tulis macam-macam, I love you lah apalah semualah, pergerakan tu pergerakan ni tak salah kan, pakailah baju-baju yang dan biasalah yang tak tulis apa-apa ni. Jemaah ni disunatkan putih,
tu pun sunat, bukanlah wajib kan, putih kuning ayak sikit ke apa kan, maknanya yang warna cerah lah kan. Sama lah kita nak semayang pula, nak semayang apa dia, semayang apa raya korban ni, disunatkan putih semua kan, sunatkan putih berbanding dengan raya besar berwarna-warni nanti Pak Wan pakai apa semua ni kan okey kan, semua putih kan, semua putih. Dia kata Tok Imam ada depan, kemudian lelaki saf pertama 2 ke 3 ke ikut lah lelaki, lagi-lagi tak habis lelaki dulu, kemudian saf kedua mestilah kanak-kanak. Saf kedua adalah kanak-kanak adalah lelaki maksudnya, kanak-kanak lelaki. Yang ni tak pun nak jadi tak pun nak jadi. Dan saf ketiga kanak-kanak juga, tapi kanak-kanak perempuan yang ni lagi tak jadi Saf ketiga ni kanak-kanak juga, kanak perempuan, dan saf keempat barulah makmum perempuan Jadi kanak-kanak ni macam satu dikurung lah, bukan kurung lah tapi maksud lebih kurang tu lah dikapit belah depan makmum lelaki, belah belakang ni makmum perempuan, di tengah-tengah ni kanak-kanak lelaki, kanak perempuan dalam banyak-banyak kitab kata lagu tu lah walau bagaimana pun balik pada yang tadi, yang mula-mula tadi, iaitu kita ni masa tak selesa kan, tak selesa. Aku main dengan anak aku duduk kira dengan anak, tapi kalau dia anak dia ada kapit, okey ke? Saya satu sebut kata pergi dah duduk belah dinding tu, bagi anak tu duduk di belah dinding, bukan dia duduk dinding. Ni orang nak marah saya tak pasal kata jugalah, selaku Tok Imam nak kata tak kata, orang marah ke tak marah tak cara lah tu kan, nak pergi lepas Malaysia tu. Anak tu duduk belah dinding, dia kapit anak tu duduk belah dinding, bukan dia duduk belah dinding, anak duduk tengah. Anak ni boleh macam-macam buat kata anak saya bagus tak apalah tapi banyakkannya iyalah orang tua pun tak pernah khusyuk kan, sama kayak orang apa ni budak-budak Kemudian yang ketiga iaitu saf hendaklah lurus dan rapat. Selalulah lurus saf, rapat saf apa ni, sama tumit sama tumit. Imam muda kata selalu kita sama tumit. Pasal kita nak sama belah belakang, bukan sama belah depan sama belah belakang. Itu pun kadang-kadang berlaku kekeliruan lagi. Jadi ingat sama belah depan sama belah belakang. Tumit. Dia kata sini orang yang layak menjadi imam, semua tak mau jadi imam. Saya pun boleh tak mau, saya tak mau. Tapi ya lah. Macam tu kata kan, nampak lah. Kena sembunyi lah, sembunyi. Pak Wan tu saya nampak dia. Tapi Pak Wan ni bagus sikit lah, Pak Wan Pak Li pun ni kadang-kadang mereka tak kisah kan, tengah-tengah tu dia tengok parti tengok meh. Dia kata sini seseorang yang qori, yang kita ni qori apa? Yang qori, iaitu yang baik bacaannya, khususnya bacaan Al-Fatihah. Hak lain-lain tu dia tak apa kacau sangat kan, ayat-ayat lazim ke ayat Quran apa tu tak apa kacau kan. Tapi Al-Fatihah ni dia kacau Haji Mit lah, Haji Mit dia boleh, tapi ada orang kacau dia pun tak mau. Saya tahu dia kacau, dia kata tak kena lah apa lah, kawan pun hak boleh sikit pun ruyuk itu tak apa Haji Mit insya-Allah boleh bila ni dia pun jadi apa rakam masjid dia letak je kan, sehingga kini 2 orang kosong 2 orang kosong tu, pelawar semua tu pelawar jadi yang baru lah. Dia kata orang yang Fatihahnya lebih baik layak menjadi imam daripada seorang yang cacat atau kurang fasih bacaannya. Sod dia kata sin apa semua gitulah tapi kalau dalam semua tu boleh kurang macam tu juga kena jadilah. Haji Puat kadang-kadang kita suruh dia terlari tak apa boleh, siapa tak boleh Haji Puat semua dia lain dia pindah di rata tak lah seperti tidak membaca dengan tasydid pada kalimah iyyaka tu ada sabdu syaddah dia kata iyyaka tu habis
Saya pun tak bunyi. Nak bunyi datang apa? Saya duduk bagi nak dengar datang tu lah. Minta maaf lah tuan-tuan lah. Saya tu telinga saya tu tengok ni nak bagi bunyi kayak lah, kayak apa tak bunyi. Jadi sekianlah tuan-tuan, kok ada apa nasihat nak cakap apa kau ni, kurban kita apa semua macam mana, cakap kat sikit lah. Jadi saya berhenti kat tu lah tuan-tuan lah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Tuan Imam, semua jemaah rahmatullah. Di sini terdapat 3 pengumuman. Yang pertama berkenaan dengan ibrah korban di bawah pengurusan Masjid Al-Abrar. Kita ada terdapat 6 bahagian lagi daripada 5 ekor lembu. Jadi kepada siapa yang berhajat bolehlah berjumpa dengan saya ataupun AJK Masjid. Yang sebahagian adalah RM800. Yang kedua berkenaan dengan hebahan berkaitan dengan menggalakkan peningkatan penghayatan Al-Quran di kalangan ahli karyah. Dan di sini ada surat daripada pejabat agama daerah, iaitu bertarikh 7 Mei. Diminta semua masjid dan surau negeri Kedah, saya baca di parag 3, diminta sini dipohon kerjasama pihak masjid untuk menghebohkan kepada ahli karyah untuk membaca dan mentadabbur Al-Quran di masjid. Jadi sebenarnya kita sedia maklum dan juga untuk makluman tuan-tuan bahawa di masjid kita ni kita sentiasa adakan majlis baca Al-Quran yang diketuai dibimbing oleh Tok Guru kita, itu Cikgu Ramli, pada setiap pagi Isnin, pagi Ahad sehingga pagi Khamis. Yang ketiga berkenaan dengan medical camp, iaitu kamp kesihatan yang dikendalikan oleh AIMS University, bertempat di Dewan Serbaguna Taman Peruda, iaitu di Surau Al-Mujahidin, pada besok 17 hari bulan, bermula pukul 8.30 hingga pukul 1 tengah hari. Jadi aktiviti di sini adalah dengan kehadiran pakar-pakar bahagian perubatan, pakar kesihatan mata, pakar pergigian, pakar kesihatan keluarga, pakar kanak-kanak, pakar tulang. Dan majlis esok juga dimeriahkan lagi dengan peraduan Morna dari kanak-kanak tadika, dan difahamkan terdapat dilihatkan kepada 3 peserta saja untuk peserta Morna ni. Jadi pada tuan-tuan diminta hadir awalah sebelum bawa anak-anak. Dan saya ulangi sekali lagi tentang korban, iaitu kita dapat ada lagi 6 bahagian untuk disertai oleh tuan-tuan lah. Okey, seterusnya Dr. Alias ada makluman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil masa saja. Saya baru minggu lepas saya terima satu barang kemas yang dijumpa dalam masjid ni lah. Jadi tapi masalahnya benda tu dah dijumpa lama dah. Dia baru bagi kat kita, dia sebab dia lupa, dia jumpa benda tu dan jebuh dalam beg, tak teringat sampailah baru teringat, lebih kurang dah 2-3 tahun lepas. Jadi saya jumpa dengan Tok Guru tadi, Tok Guru Ustaz Ahmad, dia kata kena war-war juga sebelum masuk ke tabung masjid lah. Jadi siapa-siapa yang ada kehilangan, saya beritahu lah apa cincin emas. Tapi cincin dia adalah dia punya ciri-ciri dia tu, batu ke tak ada batu ke, ada apa ke semua. Jadi siapa yang berkenaan tolong mai jumpa saya lah, saya boleh dapat. Kalau ciri-ciri yang dia beritahu tu sama dengan yang saya ada, saya akan bagilah. Kalau tak siapa tu mungkin selepas 2-3 kali dia kata buat pengumuman, kita akan masuk ke tabung masjid. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر.